Ya, aku nak share pendapat aku pasal ni. You, what is the key to happiness, brother? I choose to work simple. I tak suka kerja-kerja yang macam stres. Dia biasa bila aku dengar daripada aku macam baru start kerja dulu kan. Aku dengar cerita yang kolik aku ni, dia kerja satu level dengan aku tapi dia dah ditawarkan untuk naik pangkat. Kan? Assistant manager contohnya tapi dia tak nak. Sebab dia kata he's alright where he's at. Dia tak nak lagi banyak masalah. Bila naik pangkat, lagi banyak tanggungan. Dia tak nak benda tu. It's too stressful. So aku dengan borak-borak antara kawan-kawan aku yang baru masuk, baru join ni, kita progress into kerjaya. Ni sebelum aku jadi DJ radio kan. Kita punya perbualan, mamat yang tolak tawaran tu, dia ni pemalas tu. Now at this stage of life, aku bergaji, aku okay. Tapi betul lah, memang ada datangnya stress tu yang boleh dikawal, boleh kita cari jalan penyelesaian. But for those yang fikir the chill life, macam ada orang komen tu, dia kata kan, orang suruh panggil dia malas, padahal dia okey. Maknanya kan, dengan gaji yang dia dapat tu, dia hidup dengan tenang. Dia tak ada tanggungan tambahan yang tak diperlukan. Dia ada family, dia cukup. So, he's happy. Right? And I remember, berapa tahun yang lalu di radio juga, ada orang yang kerja Grab ni telefon. Dan dia kata, dia happy weh. Dia kerja Grab tu. Dia happy gila. Dia single lah kan, dia happy gila. Tapi aku pula bagi dia pendapat on radio and I said, he needs to get out of this. Biarlah Grab tu jadi buffer dan dia sambung belajar ataupun sambung kerja yang ada peningkatan kerjaya because that's progress. But that's my opinion. What's yours? Korang yang mana satu? Korang prefer the chill life atau bergerak ke hadapan dan setiap langkah tu ada kemajuan? Let me know in the comments.